Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali pada rancangan Tajwid Asas Hidupku. Hari ini kita akan bincang tajuk sifat roh yang tebal. Jemputan kita pada hari ini ialah Encik Hamzi. Apa khabar Encik Hamzi? Baik. Ada beberapa soalan yang saya ingin tanya kepada Encik Hamzi tentang maharot. Antaranya, roh tebal ni kita boleh tak baca dalam keadaan baris bawah? Apa pendapat Encik Hamzi? Yang pertama, kita perlu faham yang roh tebal boleh dibacakan dalam baris atas atau hadapan sahaja. Jadi, jawapan saya terhadap soalan ni tidak boleh. Oh, begitu. Semua sudah tahu kan jawapannya. Jadi untuk soalan ketiga, boleh tak Encik Hamzi beritahu kepada saya beberapa keadaan huruf roh ini dibacakan dalam keadaan tebal? Soalan ni bagus. Jadi, saya akan berikan dua contoh roh apabila dibacakan dalam keadaan tebal, iaitu apabila huruf roh sukun dengan sukun asli dan sebelumnya terdapat baris fathah dan dhammah, yakni baris atas atau baris hadapan dan baris hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yursilus sawa'iq. Yang kedua, summastawa 'alal 'arsy. Sadaqallahul 'azim. Oh, begitu. Terima kasih atas jawapan tersebut. Dan berakhirlah rancangan kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi dalam rancangan Tajwid Asas Hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.